Kita balik-balik orang sudah tanang dah. Persoalan bolehkah kita semayang di atas kuburnya? Nak, jawabnya boleh. Apabila, tengoklah, 1 juta tahun, 2 juta tahun pun boleh. Yang haramnya, bila selesai dikapangkan, kata tu imam, okey, kita tak payah semayang atas bumi, kita tanam dulu, baru semayang. Hukumnya haram. Kerana fardu kifayah, semayang sebelum ditanam. Bila telah ditanam, pergi semayang. Nabi satu hari dia pergi ke masjid, dia tanya, ke manakah orang kulit hitam yang selalu sapu masjid ni? Nak, kata sahabat, mati dah. Dia kulit hitam. Nak, tapi bila pergi masjid ada daun dia kutip, ada kotor-kotor dia sapu, tak ada gaji. FOC, beri okah, khidmat untuk rumah Allah. Ada tai cicak dia kutip, kotor-kotor dia akan sapu. Nak, jadi orang anggap kerja dia komang. Nampak? Cak ayang. Orang tak khabar ke Allah bila dia mati, Nabi marah. Ni orang yang mulia, kerja pakat tinggi ni sisi Allah. Pasal dia bersihkan rumah Allah. Betul tak? Jadi bila orang kulit hitam ni dok mari, Nabi tanya pak warna, hok negro, hok basuh-basuh lama dok tengok, mati dah. Akhirnya Nabi kata, tolong pergi tunjuk kubur dia. Sahabat pergi tunjuk, Nabi semayang di atas kubur. Ni ulama fatwa. Boleh semayang di atas kubur. Jangan naik atas kubur. Faham tak? Ni kubur dia, ni kiblat. Duduk tepi ni mengadak dia. Bukan sembah dia, mengadak dia. Faham? Boleh. Batu kalau kita balik kampung, kita tanya kawan kita, Abang Mak ni, Abang Mak mati dah 2 bulan tau. Nak tunjuk kubur, kita pergi. Kan kawan kita kan tu. Dulu kita kawan dengan dia, biarlah makan angin sama, berapa dah pergi semayang kubur dia. Betul tak? Itulah biasa budi seorang kawan. Bila mati, dia boleh tolong semayang kita. Kalau kawan atas dunia, ramai orang. Kita berhenti kereta, orang nak tumpang naik, ramai. Betul tak? Kita ajak pergi kedai kopi, orang nak tolong bayar, ramai orang ikut. Ramai selalu, tanya bayar, buat nunduk macam kubur mampu. Faham? Itu ramai. Tapi tanya kita mati, dia mari nak semayang atas kubur kita. Ayo.